Pernah dengar tentang strategi hidup mati? Ini bukan cerita biasa, ini kisah legenda Jeneral Xiang Yu. Pada zaman dinasti Qin, pasukannya berdepan musuh yang jauh lebih besar, situasi memang gila. Bekalan makanan tipis, semangat tentera merosot. Berundur, bodoh betul kalau fikir nak lari. Xiang Yu buat keputusan yang mengubah segalanya. Dia mengarahkan semua periuk belanga dipecahkan, kapal-kapal pun ditenggelamkan, tak ada jalan pulang. Hanya bekalan untuk 3 hari, ini bermakna, lawan sampai mati atau mati cuba. Sial punya strategi tapi penuh keberanian, tentera Xiang Yu berjuang bagaikan dirasuk, tiada pilihan selain menang, mereka mengalahkan pasukan Qin yang ramai, dan menukarkan kekalahan menjadi kemenangan gemilang. Ini bukan sekadar perang, ini adalah bukti tekad yang luar biasa. Po Fu Chen Zhou, strategi yang nampak mustahil, tetapi membuktikan bahawa keberanian dan tiada jalan belakang boleh membawa kita kepada kejayaan yang tak disangka-sangka.